Stop dulu, jangan panik. Bayangkan situasi ini. Awal tahun Anda membeli sebuah apartmen. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Anda datang untuk ambil kunci dengan penuh kegembiraan kerana akhirnya memiliki rumah sendiri. Tetapi sebaik sahaja pintu dibuka, Anda terkejut. Keadaan rumah yang diterima langsung tidak sama seperti yang dijanjikan. Ada kerosakan, dinding kotor, lantai rosak, atau kemasan yang tidak siap. Jadi, apa yang patut anda lakukan? Langkah pertama, jangan terus buat pengubahsuaian, ambil gambar dan video setiap kerosakan sebagai bukti. Langkah kedua, semak sama ada kecacatan tersebut direkodkan dalam dokumen serahan milikan atau tempoh liability kecacatan masih berkuat kuasa. Langkah ketiga, maklumkan secara bertulis kepada pihak yang berkaitan secepat mungkin dan simpan semua rekod komunikasi. Jika rumah yang diterima tidak menepati apa yang dipersetujui dalam perjanjian atau terdapat kecacatan yang sepatutnya dibaiki, Anda mungkin mempunyai hak untuk menuntut supaya pembaikan dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan. Sebab itu, sebelum mengambil sebarang tindakan, dapatkan nasihat daripada peguam. Saya Auni Fatini daripada Yap and Partners Pakar dalam Property Transaction. Jangan biarkan kegembiraan menerima rumah bertukar menjadi kerugian hanya kerana anda tidak tahu hak anda. Save video ini dan kongsikan kepada sesiapa yang bakal menerima kunci rumah mereka